Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak melahirkan rasa kekecewaan saya apa yang sedang berlaku ke atas Parti Bersatu pada hari ini. Saya ingin tegaskan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang diadakan pada 12/1 tahun 26, iaitu bulan Januari lepas, MPT telah pun membuat keputusan bahawa semua tindakan disiplin hendaklah ditangguhkan. Jadi persoalannya, mengapa lembaga disiplin terus mengambil tindakan disiplin kepada ahli-ahli bersatu? Adakah lembaga disiplin tidak menghormati keputusan Majlis Tertinggi? Yang mana lebih berkuasa, lembaga disiplin atau Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu? Jadi apa guna MPT Badan Tertinggi Parti bermesyuarat tetapi keputusan MPT tidak dihormati oleh lembaga disiplin? Dalam masa yang sama, MPT juga telah menubuhkan jawatan kuasa perpaduan parti ataupun jawatan kuasa pengukuhan parti yang dipengusikan oleh Tan Sri Rakyat dan saya dilantik di dalam jawatan kuasa pengukuhan parti tersebut. Baik, dalam dalam mesyuarat jawatan kuasa pengukuhan parti yang telah kita adakan 3 kali, kita telah mengadakan mesyuarat. Kita telah pun merancang bagaimana cara untuk kita nak mengembalikan perpaduan parti bersatu. Tetapi sebelum tindakan jawatan kuasa pengukuhan parti ini dapat kita laksanakan, tiba-tiba lembaga disiplin telah mengambil tindakan disiplin kepada ahli-ahli bersatu. Jadi apabila keputusan MPT telah dibuat menangguh semua tindakan disiplin kepada ahli-ahli yang terlibat, sepatutnya tindakan disiplin tidak boleh diambil kepada mereka-mereka yang membuat kenyataan-kenyataan sebelum mesyuarat MPT. Dan saya juga nak nyatakan, saya pernah menasihati Datuk Saifuddin Abdullah, ahli Parlimen Indah Mahkota, yang nak mengadakan majlis jelajah di Pahang. Tapi Datuk Seri Saifuddin dia setuju, dia batalkan program tersebut. Tetapi malangnya Datuk Seri Saifuddin pula telah dipecat dalam mesyuarat yang lepas. Tetapi bagi saya itu sebelum kita buat keputusan. Masa Datuk Saifuddin dia dipecat, masa itu kita belum jelas keputusan untuk kita nak menangguhkan tindakan disiplin kepada ahli-ahli bersatu. Baik. Persoalannya, memang saya tak nafikan, selepas mesyuarat MPT tersebut, keputusan kita dah buat untuk menangguhkan tindakan disiplin, tetapi masih ada beberapa pimpinan bersatu membuat kenyataan yang bercanggah dengan keputusan majlis, dengan keputusan MPT. Jadi kalau kita nak ambil tindakan, kita sepatutnya ambil tindakan hanya kepada mana-mana ahli yang melanggar keputusan Majlis Tertinggi, bukannya kepada mereka-mereka yang telah membuat apa-apa juga kenyataan sebelum keputusan Majlis Tertinggi yang dibuat pada 12/1. Ini ada 2 isu, kena jelas ya. Maksudnya mereka yang melanggar peraturan parti sebelum 12/1 itu kita dah tutup buku, kita close deal, dan jawatan kuasa perpaduan akan selesaikan masalah ini. Tetapi kalau ada yang buat keputusan, yang buat kenyataan selepas 12/1, memang saya setuju, ambillah tindakan kepada mereka dengan satu tuduhan, iaitu melanggar arahan MPT. Jadi saya lihat apa yang berlaku dalam bersatu ni tidak mengikut perlembagaan. Saya punya prinsip perjuangan saya satu, nobody above the law. Semua orang tertakluk kepada perlembagaan dan juga peraturan. Kalau lembaga disiplin pun tidak menghormati keputusan MPT, apa guna kita mengadakan mesyuarat MPT? Dan kalau MPT nak overrule keputusan yang telah dibuat pada 12/1 dan nak minta lembaga disiplin terus mengambil tindakan, sepatutnya satu mesyuarat khas mesti diadakan untuk MPT
overrule keputusan penangguhan tindakan disiplin. Tetapi tak ada mesyuarat. Tiba-tiba lembaga disiplin terus bulldoze, ambil tindakan kepada mereka-mereka yang membuat kenyataan-kenyataan sebelum 12/1 pun habis diambil tindakan. Saya nak jelaskan prinsip saya. Memang semua parti ada hak mengambil tindakan disiplin kepada mana-mana ahli parti. Tetapi tindakan disiplin ini mesti diambil mengikut peraturan dan perlembagaan parti. Ini prinsip saya. Nobody above the law. Sebab itulah semasa saya di dalam UMNO dulu, apabila tindakan disiplin menggantung saya diambil oleh Presiden UMNO tidak mengikut peraturan dan perlembagaan parti, saya minta dipecat daripada UMNO. Dan pada hari ini, oleh kerana lembaga disiplin mengambil tindakan tidak menghormati keputusan MPT, maka saya nak umumkan pada hari ini saya meletak jawatan sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu mulai hari ini. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu, yang telah sudi melantik saya dan beri peluang kepada saya menjadi ahli MPT. Tetapi apa guna saya menjadi ahli MPT kalau keputusan MPT tidak dihormati oleh lembaga disiplin dan juga ahli-ahli parti. Terima kasih.